Ramai dalam kalangan kita yang tidak mengendahkan bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada melakukan dosa dan maksiat. Baru-baru ni kita dengar ada berita yang cukup menyedihkan hati kita. Share dulu video ni, repost video ni, copy link, bagi kepada semua umat Islam yang ada di dunia ni, bagi kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak sebarkan video ni, kita adalah orang yang pentingkan diri. Kenapa? Kerana kita tak cuba untuk mengajak ramai manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampa ada dengar tak berita tentang mereka yang berzina di dalam bilik jenazah? Allahu akbar. Sedihnya kita dengar berita ni kan. Persoalannya bukan kita nak menunding jari kepada pelaku yang melakukan perzinaan tersebut, tapi kita nak melihat kepada diri kita, kerana setiap apa yang berlaku itu adalah peringatan kepada diri kita. Bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke dalam kemaksiatan? Yang pertama sekali, jaga pandangan mata kita. Jangan kita melihat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata kepada kita untuk kita melihat akan kebesaran-kebesaran Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mereka tidak menggunakan untuk mendapatkan keredaan. Kita gunakan mata kita untuk melihat maksiat yang disebutkan sebagai zina mata. Yang kedua, jagalah lidah kita, bicara kita, perkataan yang keluar daripada mulut kita. Yang ketiga, jagalah pergaulan, batas di antara lelaki dan perempuan. Ini tiga perkara yang dianjurkan kepada kita untuk kita jaga sungguh-sungguh supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tahhir qulubana. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami, bersihkanlah hati kami, jagalah kami daripada melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Ramai-ramai yang tengah tengok video saya ni, boleh tak kita komen amin? Komen apa tuan-tuan? Komen amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Muallim Muda Anas, sebarkan ilmu, semoga bermanfaat.